Hai, saya bercakap dengan Rajesh Shetty dari Silicon Valley, seorang penulis terkenal 18 buku. Anda telah menulis 18 buku setakat ini, betul? Ya, dan salah satu buku itu yang terbaru dipanggil Smart But Stuck. Ya, dan menariknya ramai orang bijak, tetapi mereka cenderung untuk terperangkap atau hampir semua daripada mereka terperangkap pada satu ketika sepanjang masa. Dan anda seolah-olah mengandaikan terdapat beberapa cara untuk keluar dari keadaan terperangkap. Ya, beritahu kami tentang 7 langkah ini. Ada 7 langkah, betul? Terdapat kira-kira 40, saya memilih 7. 40. Ya, wow, baiklah. Dan anda memilih 7. Ya. Dan langkah pertama adalah, jadi apa 7 langkah itu? Anda boleh ceritakan langkah-langkah. Nah, kita boleh bercakap langkah pertama. Ya, saya akan mulakan dengan yang pertama. Yang pertama adalah setiap orang bijak akan terperangkap dan sebenarnya ada 7 cara mereka terperangkap. Tetapi yang terakhir adalah cara yang baik untuk terperangkap dan itu adalah terperangkap di jalan menuju kemajuan. Setiap kali Anda membuat kemajuan yang sebenar, Anda terperangkap. Itu adalah jenis terperangkap yang baik. Ada cara lain yang seharusnya Anda tidak terperangkap. Orang bijak sentiasa cuba untuk berpegang pada identiti mereka bahawa mereka sangat bijak. Apabila itu berlaku, mereka cuba menyelesaikan setiap masalah dengan sangat cepat. Kenapa? Kerana jika mereka melambatkan, maka mereka mungkin berfikir bahawa mereka sedang terdedah, bahawa mereka mungkin tidak begitu bijak selepas semua. Jadi, sebaik saya mereka terperangkap. Mereka ingin keluar dari keadaan terperangkap. Kelewatan antara terperangkap dan tidak terperangkap mesti sangat kecil. Jika tidak, mereka akan merasa tidak selesa. Apa masalah dengan itu? Masalahnya adalah mereka akhirnya menyelesaikan simptom-simptom bukannya masalah sebenar. Mereka akhirnya menyelesaikan perkara yang di tepi bukannya inti. Mereka akhirnya menyelesaikan permukaan bukannya kedalaman. Jadi, sebaik sahaja mereka menyedari bahawa setiap kali mereka menjadi seorang profesional, mereka perlu melalui fasa amatur, kemudian ia menjadi mudah bagi mereka. Jadi itu sahaja yang perlu mereka sedari. Cuma ubah posisi anda. Untuk mengatakan bahawa untuk menjadi seorang profesional, anda perlu bermula dengan langkah-langkah kecil dan datang dari tahap amatur. Dan orang yang tidak menyedari bahawa mereka terperangkap. Ya. Dan anda menyebut itu sebagai tidak tahu. Kadang-kadang saya panggil itu tidak tahu dengan bahagia atau sangat bertuah. Baiklah, kerana kadang-kadang mereka sebenarnya tidak terperangkap, tetapi mereka tidak begitu bijak pada tahap tertentu. Jadi apabila saya menulis tajuk buku itu, saya hanya memikirkannya dengan sangat lama dan mendalam. Saya mencipta tajuk yang merangkumi segala-galanya. Sebabnya walaupun seseorang itu bodoh dan terperangkap, mereka tidak akan mengakuinya. Saya bodoh dan terperangkap. Mereka hanya akan berkata bijak tetapi terperangkap. Ia adalah tajuk yang merangkumi segala-galanya. Dan untuk pergi ke bahagian pertama, apabila anda mengatakan ada 7 sebab mengapa orang terperangkap secara umum. Apakah sebab pertama itu? Yang pertama, mari kita ambil ada banyak sebab. Satu adalah mengapa orang bijak tidak mengendalikan perubahan dengan baik. Jadi sekarang pertama, mari kita fikirkan tentangnya. Perubahan bukan pilihan. Ia adalah sesuatu yang perlu. Kenapa dunia sedang berubah. Jadi jika anda mau selaras, anda perlu berubah. Kadang-kadang orang bijak tidak pandai mengendalikan perubahan kerana mereka menjelaskan dengan alasan, anda tahu mereka tidak selesa, mereka tidak suka kegagalan dan semua perkara itu. Tetapi saya mendapati bahawa terdapat satu perbezaan yang sangat penting. Perbezaan itu adalah kawalan terhadap hasil jangka pendek. Seperti apabila anda mengambil tindakan, anda perlu mendapatkan reaksi dan anda perlu mengawal reaksi itu. Apabila mereka melakukan perkara yang mereka tidak pernah lakukan sebelum ini, kawalan terhadap hasil jangka pendek adalah sangat rendah kerana mereka hanya mencuba dan kemudian tiada apa yang berlaku seperti yang mereka jangkakan. Tetapi jika mereka melakukan perkara yang selalu mereka lakukan, kawalannya adalah sangat-sangat tinggi. Ya, jadi dalam perjalanan menuju kemajuan, kawalan terhadap hasil jangka pendek menjadi lebih baik jika mereka terus melakukannya. Jadi ia terus menjadi lebih baik. Tetapi pada titik-titik yang berbeza, mereka mungkin akan berputus asa, kan? Titik-titik. Berbeza di mana anda mungkin berputus asa dipanggil titik infleksi. Titik infleksi adalah apabila pasaran menolak, katakanlah anda memutuskan untuk menjadi seorang kartunis. Dan kemudian dalam beberapa yang pertama, kartun itu memang pelik. Anda cuba melukis ular dan ia kelihatan seperti usus, kan? Jadi dan kemudian anda berkata, seseorang yang lain akan berkata, adakah ini sebuah kartun? Apa ini? Dan pada waktu itu, jika mereka tidak dapat mengendalikannya, mereka kembali kepada apa yang mereka tahu, tiada perubahan. Dan ini sering berlaku. Jadi anda perlu terus melawan diri sendiri. Maksud saya anda terus menolak maklum balas negatif dan terus bergerak ke arah itu. Ada 2 cara untuk menyelesaikan masalah ini dan kedua-duanya adalah penting.
Satu adalah Anda membuat janji kepada diri sendiri bahawa saya akan menjadi seorang amatur sebelum saya menjadi seorang profesional. Jadi itu bermakna saya okey untuk tidak baik, untuk beberapa bulan pertama, tahun, apa sahaja yang berlaku sehingga saya menjadi baik. Dan yang kedua, sangat penting adalah untuk menerangkan kepada orang-orang terdekat Anda bahawa Anda sedang melalui perubahan dan Anda akan berjuang dengan itu. Anda memerlukan sokongan. Sangat baik. Kami akan kembali dengan pandangan menarik kedua tentang mengapa orang pintar terperangkap tidak lama lagi.